Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel Honda guys bersama saya Ik. Hari ni saya memandu kereta Honda CR-Z 1.5 Auto. Dan versi yang ada S Plus tu, dia macam ada no sikit. Tapi saya tak nak cerita pasal kereta ni hari ni, sebab kereta ni kita dah buat dah video dia 2 minggu lepas. Kita nak cerita pasal model ni. Ini adalah Honda BR-V, tapi ini bukan Honda BR-V yang macam you guys kenal. Nak tahu kenapa? Jangan lupa like, share, subscribe. Honda BR-V ni mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2017. Honda BR-V ni diasaskan daripada platform Brio yang dipanjangkan, and kereta yang ada dengan kita hari ni adalah versi facelift. Macam mana kita nak tahu versi facelift ke tidak? Dia punya sport rim bentuk bunga macam tu. So spek ringkas dia, kereta ni menggunakan enjin L15Z1. Dia hasilkan 120 horsepower dengan 145 Nm of torque. Enjin yang sama yang ada pada Honda City GMC. Panjang kereta ni 4453, 4.4 meter. Dia punya lebar 1.735 mm and dia punya tinggi 1.666 mm. Dia punya wheelbase, jarak antara roda depan dengan roda belakang adalah sebanyak 2662 mm. Okay, wheelbase dia antara yang terpanjang dalam kategori kereta Honda. Sebab apa? Sebab kereta ni sebenarnya dia ada 7 seat kat dalam dia. Actually antara kereta Honda paling laris pada zaman tu. Unfortunately, generasi kedua Honda BR-V yang menggunakan kod DG3 yang tu tak masuk Malaysia. Kita semua pun tak tahu kenapa. Sebabnya orang Malaysia ni memang suka cari kereta yang 7 seat, especially dengan rupa bentuk second gen tu yang lagi lawa kan, proportion dia nampak lah bentuk SUV dia tu kan. Tapi yang tu tak masuk lah. Kita hanya ada model yang ni DG1 atau DG2 ni. Saya tak nak cerita sangat pasal model ni. Kita nak cerita pasal apa yang menariknya dengan Honda BR-V ni. So macam yang you guys boleh nampak dekat tepi body kereta ni, dia tulis mobile service oleh Ban Lihang Motors Sdn Bhd. Basically ini adalah service center bergerak yang mana korang boleh hire dia orang ni untuk servis kereta korang dekat rumah ataupun dekat luar, dekat pejabat, dekat mana-mana yang convenient untuk korang tau. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Okey, untuk Honda BR-V ni, bahagian depan dia standard lah, 2 seat kulit. Ini adalah variant V. Dia high spec untuk BR-V. Dia ada pedal shift, dia ada fog lamp, apa semualah. So dashboard dia kalau you guys ingat, ini adalah dashboard yang sama dengan City GMC, Jazz GK, apa semua. Dia punya design lebih kurang sama lah. Okay, sini standard. Tapi bila masuk je bahagian belakang ni, korang boleh nampak lah macam-macam equipment yang ada yang diorang dah install dalam kereta ni. Kejap lagi kita tengok satu-satu. Untuk bahagian belakang ni, inilah rupa dia. Seat tengah dengan seat belakang diorang dah buang habis. So diorang masukkan steel plate ni. Sebab apa? Sebab diorang nak letak benda lah ni. Dalam ni ada diorang punya spare part, minyak hitam, oil filter, spark plug, apa segala barang yang boleh ditukar untuk servis sebuah kereta, semua letak dalam ni. And yang paling penting sekali, of course lah, segala minyak hitam, segala spare part yang diorang gunakan adalah original daripada Honda. Printer ni basically untuk print diorang punya invoice ataupun diorang punya job sheet lah. Ini adalah printer yang sama diorang guna dekat service center juga. Okay, so diorang bawa kat sini. Mana power diorang dapat ni? Basically diorang dah installkan solar panel kat atas ni. So power daripada solar panel ni akan di-convert kepada normal mode, yang mana diorang boleh pakai apa-apa equipment dalam ni lah. Komputer, printer. Lepas tu diorang ada juga air compressor kat dalam ni lah. Siap dengan air compressor. So basically kalau nak buka tayar ke apa ke, memang tak ada isu sangat lah kan. Jom kita tengok bahagian belakang. Untuk bahagian belakang dia pula, kau tengok yang power daripada solar tadi tu, diorang masuk kat sini pergi kepada inverter ni lah. So diorang ada 3 pin plug kat sini, and then diorang boleh power apa-apa equipment yang diorang ada lah. Ini bila kita dah buka segala benda semua lah. Siap katil untuk technician masuk bawah kereta lagi. Katil ke apa nama dia? Kalau korang tahu apa nama dia, boleh komen kat bawah lah. Saya tak tahu nama dia, sorry Lepas tu ada jack. Lepas tu ni ada benda lah ni, toolbox yang besar gedabak ni kan. Selalunya ini kita tengok dekat service center, dekat rumah-rumah Mak Saleh yang ada garaj sendiri. So diorang ada benda ni. So dekat dalam ni memang ada semua equipment lah. Ada spanner, ada apa ni, hammer, apa semua complete dengan screwdriver apa semua kan. Basically kereta ni memang complete. Macam mana dekat service center kita tengok tu, macam ni lah rupa dia. Cuma dekat service center kita tak pakai lah benda ni kan, sebab yang tu dia memang ada hydraulic jack apa semua. So kalau daripada dalam, macam ni lah rupa dia. Dia dah buang seat tengah dengan belakang. Tong tu adalah tong minyak hitam yang dah dipakai. So diorang recycle, diorang akan bubuh dalam tu. So tak ada isu diorang buang minyak rata-rata apa semua lah. And this one adalah bateri daripada solar. Okay, diorang convert pergi inverter bla 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 kat sini. So diorang boleh pakai like equipment macam ni, printer, air compressor tu kan. Lepas tu diorang juga boleh charge lah apa-apa yang diorang nak charge kan. Macam technician nak charge phone ke. So macam mana korang rasa? Unik tak unik kereta ni? Dia memang unik kan. So basically sebuah Honda BR-V yang kita tahu kereta ni memang kereta family biasa-biasa je, tapi dah di-convert menjadi sebuah service center bergerak. Cerita pasal
pasal mobile service ni, untuk setiap perjalanan, macam kita tahulah dia ada 2 seat, so basically 2 orang je boleh pergi. Satu service advisor, and satu lagi adalah technician. So technician tu yang akan buat kerja, service advisor tu akan advise apa barang yang perlu ditukar pada kereta korang. And kalau korang berminat nak dapatkan mobile service daripada Balai Motor ni, boleh contact nombor dekat bawah, yang mana according to the information, diorang boleh travel ke mana-mana saja asalkan dalam semenanjung Malaysia lah. And yang paling best sekali berkenaan dengan harga, according to information juga, macam mana harga dekat service center, macam itulah harga bila diorang servis dekat luar. And agak menarik juga sebab diorang boleh maintainkan the price tu. Yalah, macam kita dekat rumah tengah-tengah relax, ada orang datang servis kereta, tapi harga masih sama dengan service center. So why not kita try mobile service ni kan. So inilah dia guys, Honda BR-V generasi pertama facelift yang dah dikonvertkan menjadi sebuah service center bergerak. So lepas ni tak ada isu dah korang terlepas jadual servis ke apa ke, jadual pack, tak dapat nak pergi service center. So bolehlah contact nombor ni untuk korang buat servis dekat mana-mana yang korang rasa convenient. So macam mana nak test drive? Tak payahlah, kereta ni memang tak sesuai untuk di test drive sebabnya dengan segala equipment yang ada dekat dalam tu, memang tak boleh buat laju pun kereta ni. Dengan berat dia dah bertambah apa semua. So what do you guys think about the Honda BR-V yang dah jadi mobile service ni? Kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa komen dekat bawah. And benda paling penting yang korang kena buat, macam biasa, like, share, subscribe di Honda Guys. I'm Ik, signing off from this week video. We are the Honda Guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye.